Petugas Pengang Amoy redah masuk event motosikal. Tak lepas, tak lepas. Hei. Seorang pemandu wanita yang tersalah masuk ke sebuah event motosikal cuba untuk meredah jalan yang sudah ditutup mengundang perhatian ramai. Menerusi perkongsian video, wanita itu dilihat cuba memandu melepasi kawasan parkir motosikal yang sudah penuh. Seorang petugas dilihat memarahi wanita itu, namun pemandu tersebut masih berkeras untuk melalui jalan berkenaan walaupun tidak lepas. Rata-rata netizen menyalahkan pemandu wanita terbabit dan ada yang turut mempersoalkan adakah pihak penganjur mendapat kelulusan untuk menutup jalan tersebut. Tak lepas, tak lepas.